Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama saya dalam episod podcast pada hari ini. Saya ingin memulakan perbincangan dengan satu persoalan yang mungkin pernah terlintas dalam fikiran kita. Bayangkan seorang guru merakam video murid-muridnya yang sedang melakukan aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Video tersebut kemudiannya dimuat naik ke TikTok. Dalam masa beberapa jam sahaja, video tersebut mendapat ratusan ribuan tontonan dan ribuan komen daripada netizen. Ramai yang memuji kreativiti guru tersebut. Ada yang mengatakan guru itu sangat berdedikasi dan berjaya menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Namun, dalam masa yang sama, timbul juga persoalan. Adakah ibu bapa telah memberikan kebenaran? Adakah murid memahami bahawa video mereka kini boleh ditonton oleh orang yang tidak dikenali? Dan yang paling penting, adakah tindakan tersebut benar-benar beretika? Persoalan ini membawa kita kepada satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pendidikan masa kini, iaitu batasan hubungan antara guru dan murid serta etika penggunaan media sosial. Dalam podcast ini, saya akan membincangkan dilema etika tersebut melalui perbandingan antara Malaysia dan United Kingdom. Saya juga akan mengaitkan perbincangan ini dengan isu semasa yang dilaporkan oleh media serta berkongsi refleksi saya sebagai seorang guru dan pelajar postgraduate diploma in education. Baiklah, kita hidup dalam era digital. Media sosial bukan lagi sesuatu yang asing. Ia menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Guru menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Guru juga menggunakan Telegram untuk berkongsi tugasan. Guru menggunakan Facebook untuk mempromosikan kehidupan dan program di sekolah. Guru juga menggunakan TikTok dan Instagram untuk berkongsi aktiviti pembelajaran. Semua ini sangat memberikan banyak manfaat. Namun, teknologi juga membawa cabaran yang baharu. Sebelum kewujudan media sosial, batasan antara kehidupan profesional dan kehidupan peribadi seorang guru agak jelas. Apabila guru pulang ke rumah, interaksi dengan murid biasanya akan berakhir. Tetapi, hari ini, seorang murid boleh menghantar mesej kepada guru pada waktu malam. Murid juga boleh mengikuti akaun Instagram guru. Guru pula boleh melihat kehidupan peribadi murid melalui media sosial. Akibatnya, sempadan profesional yang sebelum ini jelas mula menjadi kabur. Di sinilah timbulnya persoalan etika. Etika bukan sekadar menentukan apa yang boleh dilakukan. Etika membantu kita menentukan apa yang sepatutnya dilakukan. Sebagai seorang guru, kita bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga melindungi kebajikan, keselamatan dan privasi murid. Baiklah, menurut kajian yang dijalankan oleh Mustafa dan Ahmad pada tahun 2016, media sosial membantu guru meningkatkan komunikasi, berkongsi maklumat dan menyokong proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, kajian tersebut juga mendapati bahawa guru berhadapan dengan kebimbangan berkaitan privasi, keselamatan data dan profesionalism. Dapatan ini menunjukkan bahawa walaupun teknologi membawa banyak manfaat, penggunaannya memerlukan pertimbangan etika yang teliti. Satu konsep yang sering dibincangkan dalam literatur ialah profesionalism digital. Profesionalism digital merujuk kepada kemampuan seorang guru mengekalkan tingkah laku profesional dalam persekitaran digital. Maksudnya, seorang guru perlu sentiasa sedar bahawa tindakan mereka di media sosial boleh memberi kesan kepada reputasi diri dan profesion keguruan. Pada pandangan saya, konsep ini sangat penting kerana masyarakat hari ini tidak membezakan antara identiti guru di sekolah dan identiti guru di media sosial. Apa yang dikongsi oleh guru secara dalam talian boleh mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesion keguruan pada keseluruhannya. Sekarang saya ingin membawa para pendengar kepada situasi yang berlaku di Malaysia.
pada tahun 2025, Menteri Komunikasi yang berbahagia Datuk Fahmi Fadzil mengingatkan guru supaya tidak menjadikan guru sebagai kandungan media sosial semata-mata untuk mendapatkan tontonan dan populariti. Perkara ini dilaporkan oleh beberapa media tempatan termasuklah New Straits Times dan portal berita tempatan yang membincangkan isu privasi serta keselamatan murid dalam era digital. Apabila saya membaca laporan tersebut, saya menyedari bahawa isu ini sebenarnya semakin hari semakin serius. Hal ini kita sering melihat video murid dimuat naik ke TikTok. Ada video murid yang menangis, ada video murid yang dimarahi, ada juga video murid membuat persembahan. Malah ada juga video yang memaparkan wajah murid secara jelas tanpa penjelasan tentang kebenaran ibu bapa. Walaupun niat guru mungkin baik, persoalannya ialah adakah semua kandungan tersebut benar-benar diperlukan untuk dikongsi kepada umum? Sebagai seorang guru, saya memahami keinginan untuk berkongsi kejayaan murid. Namun, kita perlu melihat ini daripada perspektif murid. Kanak-kanak mungkin belum memahami implikasi jangka panjang apabila identiti mereka didedahkan kepada dunia maya. Apabila yang dimuat naik hari ini mungkin masih boleh diakses bertahun-tahun kemudian. Selain isu TikTok, terdapat satu lagi isu semasa yang semakin kerap berlaku, iaitu komunikasi melalui WhatsApp dan media sosial selepas waktu persekolahan. Ramai guru menerima mesej daripada murid pada waktu malam. Ada murid yang menghubungi guru secara peribadi untuk bertanya tentang kerja sekolah. Ada juga yang menghantar mesej melalui Instagram ataupun TikTok. Pada pandangan saya lah, situasi ini kelihatan tidak berbahaya pada awalnya. Namun, jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan batasan profesional semakin hari semakin menjadi kabur. Sebagai contoh, bilakah masa guru yang sesuai untuk membalas mesej murid? Adakah wajar murid mempunyai akses terus kepada akaun peribadi guru? Bagaimana jika perbualan tersebut disalah-tafsir oleh pihak lain? Inilah antara dilema etika yang perlu difikirkan oleh guru pada masa kini. Satu lagi isu yang semakin mendapat perhatian ialah tindakan sesetengah guru yang menerima permintaan mengikuti murid lain di dalam media sosial. Walaupun tindakan ini mungkin bertujuan untuk memudahkan komunikasi, tetapi hubungan yang terlalu rapat dalam media sosial boleh menimbulkan konflik profesional pada masa hadapan. Oleh itu, guru perlu sentiasa memastikan bahawa hubungan dengan murid kekal dalam batas profesional yang sesuai. Baiklah, mari kita lihat pula kes yang berlaku di United Kingdom. Kes ini melibatkan seorang guru bernama Camilla Hannon. Beliau didapati berkongsi maklumat sulit berkaitan murid melalui media sosial sehingga melanggar standard profesional perguruan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pendidikan United Kingdom. Hasil siasatan mendapati bahawa tindakan tersebut merupakan satu bentuk salah laku profesional yang serius. Akibatnya, beliau dikenakan larangan mengajar. Apabila saya meneliti kes ini, saya mendapati bahawa isu yang paling utama ialah kepercayaan. Profesyen keguruan dibina atas kepercayaan. Ibu bapa mempercayai guru untuk menjaga anak-anak mereka. Murid mempercayai guru untuk melindungi maklumat peribadi mereka. Masyarakat pula mempercayai guru sebagai model teladan. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, kesannya bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada imej profesyen keguruan secara keseluruhan. Kes ini menunjukkan bahawa walaupun media sosial boleh digunakan untuk tujuan positif, penggunaannya tanpa pertimbangan etika boleh membawa implikasi yang besar terhadap kerjaya seorang guru. Apabila saya membandingkan kes daripada Malaysia dan United Kingdom, saya mendapati bahawa terdapat persamaan yang sangat jelas. Kedua-dua negara menekankan kepentingan melindungi murid. Di Malaysia, pembincangan lebih tertumpu kepada privasi dan penggunaan imej murid dalam media sosial. Tapi di United Kingdom pula, penekanan diberikan kepada kerahsiaan maklumat dan accountability profesional. Walaupun konteksnya berbeza, mesej yang ingin disampaikan adalah sama, iaitu
Guru perlu sentiasa mengutamakan kebajikan murid dalam setiap tindakan yang dilakukan. Apa yang menarik ialah kedua-dua negara sedang berhadapan dengan cabaran yang sama, iaitu perkembangan teknologi yang lebih pantas berbanding perkembangan garis panduan etika. Oleh sebab itu, guru tidak boleh hanya bergantung kepada peraturan bertulis. Sebaliknya, guru perlu membangunkan pertimbangan etika yang kukuh dalam diri sendiri. Refleksi saya sebagai guru dan pelajar postgraduate Diploma in Education. Sebagai seorang guru dan pada masa yang sama seorang pelajar postgraduate education, saya menyedari bahawa cabaran guru hari ini bukan sekadar mengajar. Guru juga perlu menjadi pengguna teknologi yang beretika. Melalui kajian kes yang telah saya bincangkan, saya belajar bahawa niat yang baik sahaja tidak mencukupi. Manakala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan niat yang baik tetapi boleh membawa kesan yang tidak dijangka. Saya juga menyedari bahawa profesionalisme keguruan tidak berakhir apabila sesi persekolahan tamat. Dalam era digital, identiti seorang guru sentiasa diperlihatkan oleh masyarakat. Apa yang kita tulis, apa yang kita kongsi, apa yang kita komen, semuanya boleh mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap diri kita sebagai seorang pendidik. Sebagai guru pada masa hadapan, saya percaya bahawa setiap keputusan yang melibatkan murid perlu dibuat berdasarkan satu prinsip yang mudah, iaitu adakah tindakan ini benar-benar memberi manfaat kepada murid? Jika saya merupakan ibu bapa kepada murid tersebut, adakah saya selesa dengan tindakan yang dilakukan? Jika jawapannya tidak pasti, maka saya perlu berfikir semula sebelum bertindak. Saya juga percaya bahawa perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI, TikTok dan pelbagai platform digital yang terus mengubah dunia pendidikan. Namun, apa sahaja teknologi yang digunakan, nilai asas profesion keguruan tetap sama, iaitu amanah, integriti dan tanggungjawab. Sebagai kesimpulannya, media sosial bukanlah musuh kepada pendidikan. Sebaliknya, media sosial merupakan alat yang sangat berkuasa. Jika kita gunakan dengan bijak, ia mampu meningkatkan pembelajaran dan mengeratkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Namun, jika digunakan tanpa pertimbangan etika, ia boleh menjejaskan privasi murid, merosakkan kepercayaan masyarakat dan memberikan kesan kepada profesionalisme guru. Kajian kes di Malaysia dan United Kingdom menunjukkan bahawa batasan antara guru dan murid perlu sentiasa dijaga walaupun dalam ruang digital. Sebagai dunia pendidik, kita bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu tetapi juga memastikan hak, maruah dan kebajikan murid sentiasa dilindungi. Saya berharap perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua pendengar dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan etika media sosial dalam profesion keguruan. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast saya pada hari ini. Sekian daripada saya, Kutunisa Irdina binti Ahmad Asli Shah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.